Assalamualaikum, salam sejahtera. So kembali lagi kita dalam edisi unboxing lightsaber. Alright, so di tangan saya kali ini adalah Mace Windu lightsaber. So stick company yang sama keluarkan iaitu ZD Toys. So dekat sini came up with the same box, which is the window box. Okay, so boleh nampak lah dalam tu. Okay, so kita takkan salah beli lah. Okay, alright, jom kita unboxing dia. Okay. Mace Windu. So basically purple lightsaber is a hit lah. Ramai yang minat purple lightsaber. Sebab dia memang lain lah. Waktu pertama kali dia keluar warna purple tu, semua orang macam oh, best gila warna purple. Okay, so kita letak kat tepi. Okay, dia ada benda ni. Buka lecak. Okay, alright, so ini dia lightsaber Mace Windu. Alright, so boleh tengok dia punya bahagian palmer ni, bahagian hilt dia ni. Okay, so ada ukiran-ukiran dekat sini. Okay, so ni charging port dia, USB Type C ya. Okay, alright, so jom kita on dia. Okay, mula-mula seperti biasa keluarkan dia punya core, turn on, masuk balik. Okay, dan tutup. Okay, so jom kita light it up. So switch dia dekat sini. Okay, switch dia dekat sini. So ready, 1, 2, 3. Okay, mungkin dalam kamera tak sure dapat tangkap ke tak dapat tangkap warna dia. Warna dia nak kata terlalu gelap pun tak, nak kata terlalu cahaya pun tak. So dia macam in the middle lah. Okay, so bunyi dia agak lain. Okay, boleh dengar bunyi dia. Okay, bunyi dia macam mesin rumput. Okay, so dia sama juga ada clashing sound, tapi dia tak ada swing sound lah. Okay, ke semua ZD Toys lightsaber semua tak ada swing sound, dia ada clashing sound. Okay, alright, so kita tutup dia. Okay, jom kita tengok dalam gelap. Alright, testing dalam gelap in 3, 2, 1. Wah, cantik kan? Nampak lebih purple, betul tak? Bila tak ada cahaya ni dia nampak lebih purple. So kecerahan dia boleh kata okay, lebih kurang macam yang hijau. Okay, macam look punya. Okay, mungkin sebab dia warna cerah. Okay, dari segi kelajuan dia naik dan kelajuan dia turun, saya rasa dia lebih kurang macam Luke Skywalker punya. Okay, dia naik dan turun lebih kurang Luke Skywalker. Alright, itu saja untuk review kali ini. Ini dia lightsaber from ZD Toys Mace Windu. Seperti biasa, may the force be with you.